Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zack Zulkifli. Kepada siapa yang baru masuk dekat dalam channel saya nak bagi tahu dekat channel ni kita banyak kongsikan ilmu berkaitan dengan forex trading. Dan apa yang saya tahu saya cuba untuk kongsikan dekat dalam channel ni. Dan untuk video kali ni saya rasa tuan-tuan dah tengok dah kat bawah macam biasa. Okey, ini adalah kita boleh panggil sequence lah daripada video yang lepas. Sebab bila kita belajar Fibonacci retracement, apabila sampai ke zone kita nak tunggu confirmation. So kebanyakan formation untuk kita entry ni diorang menggunakan engulfing untuk entry. Tapi engulfing tu macam mana? So video ni kita akan bahas tentang one of confirmation. Salah satu, ada banyak jenis confirmation, tapi salah satu confirmation yang kita boleh tengok adalah engulfing. So jom kita tengok. Alright, so sekarang saya dah lukis dua jenis engulf, satu bullish dan juga satu bearish. Tapi untuk tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih detail, saya nak bagi tahu tuan-tuan yang apa yang saya ajar ni adalah semua strong engulf. Walaupun dalam bentuk teori ataupun mungkin tuan-tuan tengok kat video-video lain, penerangan berkaitan dengan engulf ni dia ada tunjuk yang candle tak break shadow, contoh macam ni kan, tak break shadow pun boleh dikira sebagai engulf kan, 3 candle pun boleh jadi engulf. Saya tak kata benda tu salah, saya kata benda tu betul juga, memang dalam buku teori tu ada, cuma dia diklasifikasikan sebagai weak engulf dan memang saya tak guna dan saya jarang ajar. Tapi saya nak jawab persoalan yang mungkin tuan-tuan tengok video saya ni, yang ni video sebelah kata boleh je jadi engulf, kenapa dia cakap tak boleh? Saya bagi tahu dalam engulf dia ada weak engulf dan dia ada strong engulf. Strong engulf perlu berada dalam keadaan imbalance ataupun dia perlu break harga semasa. Tak faham kan? Okey, jom kita tunjuk sikit. Okey, kita ambil satu nama dia bullish engulf. Tuan-tuan, faham, jangan hafal. Ada orang yang belajar engulf ni dia hafal bentuk. Sama juga candlestick pattern, dia hafal bentuk hammer macam mana, reversal hammer macam mana, doji macam mana, hafal. Jangan hafal, faham konsep. Lebih senang dan lebih mudah tuan-tuan nak trading tu. Kalau hafal ni tak faham, sama dia ibarat macam tuan-tuan hafal tapi tak faham kan. Okey, saya nak terangkan ni bagi tuan-tuan faham kenapa saya cakap weak engulf tu tak boleh kita gunakan. Okey, kita sekarang ni menggunakan bullish engulfing ni adalah untuk melihat momentum pricing ketika itu, untuk kita entry tau, sebab confirmation. Okey, sebagai contoh, ada satu zone. Okey, ada satu zone macam ni. Okey, tak kisahlah ni zone SND ke SNR ke apa benda lah, tapi zone ni tuan-tuan mungkin tuan-tuan punya analisis mengatakan apabila price ada kat bawah ni, so apabila sampai ke sini tuan-tuan kata ada analisis yang tuan-tuan dah main method tuan-tuan lah, mengatakan bila sampai sini kita akan ambil sell. Okey, contohnya. Tapi ada zone ni, kalau kita tengok zone yang sekarang untuk gold H1 ke M30, zone dia boleh jadi 100 pip, 50 pip, 150 pip, 200 pun boleh jadi untuk H1. Okey, adakah kita nak masuk sampai je terus masuk? Tak. Sebab apa? Possibility untuk reject tu boleh jadi kat ujung-ujung, boleh jadi kat tengah-tengah kan, sebab dia masih lagi ada momentum. So untuk mengelakkan floating 50 pip, tengoklah besar zone tu berapa banyak. Kalau 50 pip lah kena menahan. Contoh kat atas sekali, itu kalau nasib dia patah balik. Kalau tak, breaking. Tuan-tuan nasib daripada bawah langsung. Kalau 200 pip, lebih 200 pip nak kena ada. Siap-siap boleh MC. Jadi kita menggunakan engulf ni untuk melihat momentum price waktu ketika itu. Dah ada tak? Bila masuk zone ni kita kan nak masuk sell. Jadi nak tengok momentum kenaikan ini dah habis ke belum? Ada tak petanda-petanda price ni akan terjun? So orang akan gunakan apa? Orang akan gunakan bullish engulf ataupun bearish engulf. Kalau dalam case yang macam ni dia nak cari sell, so dia memerlukan confirmation bearish engulf. Barulah keluar bearish engulf mengatakan oh momentum sekarang tengah ada sell. Baru kita rasa nak tekan sell tu rasa selamat. Faham tak? So kalau dia floating pun dia tak floating lama, sebab mungkin kalau biasa berlaku bearish ni, nanti yang tu dalam topik lain lah, kita ajar tempat lain. So nak tengok momentum. Okey, bila nak tengok momentum ni tuan-tuan, kita kena tahu, kena faham konsep bahawa pricing yang sedia ada perlu break di skala imbalance candle. Tak faham, macam susah sangat bahasa saya. Okey, tengok ni, ambil lah mana-mana candle yang tuan-tuan decide untuk jadikan first candle. Okay, biasanya macam zone-zone macam ni kan, untuk bearish engulf,
contoh zone yang tadi tu, yang tuan-tuan tanda yang saya cakap yang tadi tu, contoh tuan-tuan ambil zone tu adalah dekat H1. Biasanya untuk bearish engulf, untuk melihat confirmation ni, dia akan turun 1 ataupun 2 time frame ke bawah. Tidak jenuh nak tunggu. Contoh zone tu zone H1, nak kena tunggu, nak siapkan 2 candle cari engulf ni matilah kan, 2 jam nak kena tunggu. Kalau dia turun 2, M15 gagah lah, setengah jam nak tunggu. M5 pun boleh juga, cuma M5 ni biasanya boleh jadi fake engulf. Fake engulf ni maksudnya walaupun berkeluar engulfing, tapi dia berlawanan arah, tu maksudnya fake lah. Tapi kalau M15, M30, kita ambil probability fake dekat situ 70 to 80% boleh jadi. Faham? Okay, dengar betul-betul. Kenapa saya kata kena break sekali dengan shadow-shadow? Okay, walaupun ada orang kata tak break shadow pun dia panggil engulf. Betul, tapi dia panggil weak engulf. Faham konsep sekarang ni? Kita nak tengok momentum pricing. Okay, first candle ni tak kisah pun dia warna apa, warna merah ke warna biru ke, tak kisah. Sebab pricing berada dalam keadaan stable untuk first candle ni. Sebab apa? Yang kita nak tengok adalah second candle ni. Kalau first candle ni warna biru, let's say dia akan start dekat sini lah kan. Syarat dia price kena close dan juga kena break sekali dengan shadow-shadow ke atas yang menunjukkan bahawa price ini telah break keadaan price semasa. Yang ni price sebelum dia bermain daripada sini sampai sini, ada pricing dekat situ. Tapi kalau contoh dia tak break, bermaksud price ni bermain dekat sini je lah. Sekarang ni kita nak tengok momentum. Kalau dia bermain kat sini, masih lagi dalam julat yang sama. So price ni kena break imbalance candle. Dia panggil ni sebagai imbalance candle. Kena break stability yang berlaku dekat candle sebelumnya. Maksudnya kena berada dalam satu pricing yang lain ataupun di luar pricing sebelumnya. So syarat dia kena break sekali dengan shadow-shadow ke atas, barulah kita panggil ini sebagai momentum. Sebab tu saya sarankan gunakan strong engulf berbanding dengan weak engulf. Okay, nanti orang biasa komplain kan, tak break shadow pun boleh lah. Tak, bukan kata tak boleh, boleh. Tapi sekarang ni kita nak tengok, kalau boleh nak tengok solid momentum. Nak tengok pricing tu betul-betul dia bawa momentum ke arah yang kita nak. So kalau macam ni dia break ke atas ni, ni kita boleh kata solid lah. Sebab pricing stable dia daripada sini sampai sini, tiba-tiba price break, momentum ke atas dia tu lebih kuat berbanding sebelumnya. Ni contoh kalau dia break bullish. Kalau dia break bearish, lagi cantik lah untuk bearish engulf lah. Dia kena break sekali dengan shadow-shadow. Pricing sebelumnya bermain sampai sini, tiba-tiba ada satu price yang break pricing, lingkungan pricing sebelumnya. So momentum tak? Momentum lah kan. So momentum. So kat sini kita nak masuk sell pun kita ada jawapan yang kita confident. Dah ada bearish engulf dah kat sini. So price dah buat satu lonjakan harga dekat dalam zone yang kita nak. So possibility untuk dia nak terjun lagi tu adalah sangat tinggi. Okay, so untuk bullish engulf sama juga, cari candle yang berjaya untuk buat imbalance candle, break sekali dengan shadow-shadow. Okay, so contoh bila dah ada zone kat sini. Okay, so bila price tu masuk, let's say lah kalau kita nak ambil buy, masuk. Okay, price kat sini, dia masuk kat sini. Contoh yang ni adalah zone H1. Tunggu dekat H1, tunggu dekat M30 ataupun M15 sampai dia buat engulf. Keluar je engulf bentuk yang macam ni. Untuk bullish engulf dia macam ni lah. Keluar je bentuk macam ni, ada satu candle, tak kisahlah warna biru ke warna merah ke, yang penting second candle tu kena makan sekali dengan shadow-shadow. Kalau contoh yang ni warna biru pun tak ada masalah, ni panggil sebagai engulf juga. Ni pun engulf juga. Kalau dia bentuk macam ni, biru makan biru, tapi lebih ataupun melebihi pricing yang sebelumnya, dikira sebagai engulf juga. Tapi kalau merah dengan biru pun dikira sebagai engulf juga, tak ada masalah. So jumpa je bullish engulf dekat dalam ni, barulah kita selamat nak masuk. Sama juga dengan untuk sell. Okay, pricing biasanya sell macam ni lah, daripada bawah sampai atas, masuk ke dalam supply area. Jangan bawah-bawah ni terus masuk, tunggu juga kat lowest time frame. Biasanya orang akan jump 2 ataupun 1 daripada current yang dilukis tu lah. Contoh kalau dia cari M30, biasa akan cari M15 atau M5 untuk dicari. Kalau yang ni sell kan, dia akan cari bearish engulf. Ada tak momentum yang macam ni, bearish engulf? Ada. Dia kena close bukan dia pergi saja dah terus masuk sell. Tak, dia kena close. Maksudnya dah ada candle yang baru terbentuk.
Macam ni. So candle ni dah makan dah tutup dengan makan candle yang sebelahnya. Jumpa bearish engulf ni, jangan risau, insya-Allah kalau dia buat tu nasib-nasib lah, tapi possibility kalau ada macam tu M15 biasanya momentum tu dah ada, confirmation dah ada, biasanya jadi. Tak adalah kata 100%. Mungkin daripada 10 setup 2 yang tak jadi, 8 jadi. Okey lah. Yang penting profit. Betul tak? Okey. So itulah engulf untuk melihat momentum. Alright. Okay, jadi, tuan-tuan dah faham macam mana nak menggunakan confirmation engulfing tu. Dia agak sedikit susah sebab mungkin susunan kata saya tu macam terlampau detail kan, tapi saya dah cuba ringkaskan. Saya rasa tuan-tuan faham. Dalam engulf ni ataupun dalam apa-apa method, tolonglah jangan hafal bentuk. Tengok bentuk candlestick nak kena hafal, shooting star, tak. Faham konsep. Sama juga dengan candlestick pattern. Kenapa terbentuknya hammer? So bila tuan-tuan faham konsep, tuan-tuan tak perlu hafal dah. Tengok je dah tahu. Oh, price ni pernah pergi kat sini, oh ada naik kat atas. Kat sini momentum. So momentum ni yang menyebabkan price akan terbang. Dia kena faham konsep tu. Sama juga dengan engulf. Kenapa saya tak ambil weak engulf? Sebab ada sebab. Kita nak tengok momentum. Kan, kita nak entry ni, nak tengok pricing ni pergi kuat ke arah mana. Sebab kita nak entry ni, pakai duit ni, nak kena tengok. Kalau ambil weak engulf bukanlah tak boleh, tapi possibility-nya lebih rendah kalau berbanding kalau kita jumpa full engulf. Nanti ada orang tanya saya pula, kalau tak ada juga engulf, jangan entry lah. Itu je. Boleh jadi price tu nak buat continuous trend, dia tak nak reject. Biasa kan orang guna engulf ni adalah sampai zone dia nak reject kan. Kalau tak ada engulf, janganlah entry. Sebab ada possibility price tu nak terbang lah. Sebab momentum dia kat atas. Ataupun tiba-tiba nak cari sell, keluar pula bullish engulf dekat dalam zone tu. Nak entry lagi untuk sell? Janganlah. Alright, so itulah sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dalam trading. Semoga ianya bermanfaat. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh drop komen kat bawah. Siapa yang belum subscribe, tuan-tuan bantu saya untuk subscribe. Dan siapa yang faham dan beri manfaat kepada tuan-tuan berkaitan dengan engulf ni, tuan-tuan boleh komen kat bawah untuk support saya punya video lagi. Alright, itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.